Assalamualaikum sahabat. Saya nak menyalin pokok limau kasturi ni. Sorry. Pokok limau purut ni ke sini lah, dan saya kutip dan daun pun sebab macam ni. Dan ada rumput-rumput lah bawah ni. So tanah ni pun tak cukup ni, tapi tak apa, dah letak ni kan, dia mampat macam tu. Dan saya tengok pokok ni macam makin lama makin nak membesar. So kesianlah dia kan. Kesianlah dia lemas macam tu. Okay guys, saya nak tanam lah. Okay, harap dia hidup membesar dan sihat lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya just ada satu je, tapi saya ada tanam yang lain. Dia memang susah sikit nak hidup lah. Kalau dari keratan batang kan, dari akar ke apa, saya tak tahu kan. Yang ni pun saya tak tahu dari batang atau akar. Actually saya dulu memang tak pandai tanam pokok daun limau purut lah. Mesti kalau hidup pun mati kan. Tapi sekarang alhamdulillah lah, saya dah tahu kan sikit-sikit. Dia punya ni makin besar makin tajam lah. Okay guys.